Dalam kitab ni Imam Ghazali cerita dengan 7 masalah. Pertama katanya, kita dalam hidup ni kena faham matlamat hidup kita ni. Saya rekah-rekah lah lebih kurang. Matlamat kita hidup ni tak lain tak bukan untuk kita ibadat kepada Tuhan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa la uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Dan tidaklah aku, yakni Allah, ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadat kepadaku. Aku tidak minta daripada mereka sebarang rezeki, dan aku tidak minta daripada mereka untuk beri makan kepadaku. Sesungguhnya Allah mempunyai kekuatan yang maha pemurah memberi rezeki dan maha kuat lagi maha perkasa. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ni dia sampai tahap tu.